Alarm pukul 5.30 pagi berbunyi. Aku buka mata. Siling sama. Kipas sama. Badan berat. Tapi aku bangun. Bukan sebab aku rasa kuat. Bukan sebab aku termotivasi lepas tengok video semalam. Aku bangun sebab aku dah muak. Muak dengan malam-malam aku baring, scroll phone sampai pukul 3. Lepas tu cakap kat diri sendiri, esok aku start. Muak dengan janji yang aku buat kat cermin, tapi tak pernah sampai ke tangan. Penat. Bukan penat badan. Penat jadi orang yang sama setiap kali aku bangun. Orang ingat perubahan datang dari semangat. Tidak. Perubahan datang bila kau dah tak tahan dengan versi lama kau. Bila rasa malu tu dah cukup dalam. Bila rasa jijik dengan rutin lama dah sampai tekak. Aku tak tukar hidup aku dengan grand plan. Aku cuma berhenti tekan snooze satu pagi. Satu pagi tu jadi 2. 2 jadi seminggu. Bukan sebab aku hebat. Sebab aku dah tak sanggup ulang semalam. Dan cara aku kekal bukan willpower. Ada sesuatu yang aku buat yang bagi aku rasa accountable tanpa rasa dipaksa. Tenang tapi tajam. Tak ramai orang tahu benda ni. Tapi yang tahu, dia tak perlu motivasi dah. Kalau kau tengah baring sekarang, mata baca ni, dan dalam hati kau rasa muak yang sama, kau dah lebih dekat dari yang kau sangka. Sebab perubahan tak bermula dengan semangat. Dia bermula dengan satu perkataan senyap dalam kepala kau. Cukup.